So guys, ini kita menggunakan kreativiti. Kita naik bas depan rumah ke kawan. So dampaklah percuma untuk pergi ke haram. Tapi memang panas lah. Pergi sikit panas sana. Kita seluduk masuk dalam bas. Menit. Bas apa? Ya, aku tengah rekam. Bas apa? Sapu itu bas. Okay, kita on the way nak pergi mana pergi ni? Solat Jumaat di Masjid Nabawi. Let's go. 1000 pahala. 1000? 1000 pahala solat di Masjid Nabawi. Mantap, mantap, mantap. Sekarang jam pukul 11.30. Tak dapat apa dah ni, tak dapat apa dah ni. Tapi kita tengoklah apa yang boleh kita buat. Nanti kita tengok tempat apa yang kita dapat, okey? Agak-agak boleh masuk dalam ni? Dalam tak boleh lah, memang bahagian luar je. Kita cubalah guys. Mana tak dapat rooftop pun okey kak? Yang tu, yang ni? Aku pegang. Dia sebab dengan aku ni. Tak bagi dia tengah, bagi dia tengah. Dua tengah aku boleh tak buat apa? Kita ke mana? Kita pergi solat Jumaat. InsyaAllah. Agak ada kawasan dalam kita boleh masuk. Tapi dah penuh lah tu. Aku dapat luar ni. Memang luar lah. Dalam tu dah penuh lah. Fikir secara logika dong. Dah penuh ni. So kita akan mula ambil bangunan-bangunan yang redup lah. Bangunan yang redup Kita akan cari bangunan-bangunan yang redup. Kita akan stage tu. Weh, ni apa pasal boy? Dia tangkap burung tu. Ni dibahas untuk burung Burung pada jemaah di sini ni. Solat Weh, Masjid Nabawi. ada polis jaga burung. Dah nak masuk lah. Susah lah, kita masuk lah. Kita masuk pintu apa? 333. Pintu 33. Kau tu dah tadi internet. Mana Cipa? Dalam belakang. Oh saya orang tu. Tak, tengah belakang. Okey kan. Kita duduk tepi-tepi air. Ni lah kalau datang lambat. Ni sewa tapak apa bang? Saya dapat 5 rial. Satu tile ni lah, 5 rial. Kita masih belum low class lagi ni, okey lagi lah. Kalau Okey ni, tengok bawah bumbung kan. Sejuk. yang ada yang low class tu dia sembahyang dengan burung. Di kawasan burung tadi, solat dengan kawasan. Kau burung. Masuk dalam sawah burung. Dia ada air. Bawah bayung. bumbung. Bayung. Tak panas sikit lah. Bersih. Tapi belum masuk lagi. Belum masuk waktu lagi. Dia azan pertama, azan awal. Dia takutkan orang yang kat luar tengah jalan tu. Cepat. Yang burung tu dah start masak. Okey, good lagi tu. Biasa 35 tadi. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Kita cari makanan free. Kira tu dekat Sunda tu. Yang kedai bok tu. Assalamualaikum ya habibi. Ni lah kedai ya. Kedai apa nama dia?